orang Islam ni, keadaan orang Islam ni akan dipecah dengan 3 kelompok. Satu tentera daripada Iraq, satu tentera daripada Yaman, satu tentera daripada Syam. Nabi Isa AS akan turun dalam kalangan At-Taifah Al-Mansurah, kelompok yang akan ditolong. Nabi sebut sifat. Nabi tak sebut kumpulan ni duk negara mana, majoriti kulit warna apa, cakap bahasa apa, mereka ni ada bawa apa nama-nama khusus ke tak. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah sebut, Nabi kata di akhir zaman nanti orang Islam ni, keadaan orang Islam ni akan dipecah dengan 3 kelompok. Satu tentera daripada Iraq, satu tentera daripada Yaman, satu tentera daripada Syam. Sahabat pun tanya, ma'a ayyi jundin akun? Kalau kami sempat, kami nak duduk dengan kelompok mana? Nabi jawab, alaikum bisyam. Kamu duduk dengan tentera daripada Syam. Fa innal malaikata, Nabi kata kerana para malaikat itu menebarkan sayap kepada kelompok Syam. Sebab zaman Nabi, bila mana sebut Syam, berapa buah negara duduk bawah Syam? Negara hari ini. Pertama Syria, yang kedua Palestin pun, yang ketiga Lubnan, yang keempat Jordan, yang kelima sebahagian sikit daripada Iraq.